Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih pengurusi majlis, Tuan Pengurusi Majlis, dihormati Puan Kamaria, dan semualah orang kuat-kuat di sini, kanan-kanan yang utama, yang Masya Allah, yang berkorban, yang banyak berjuang di sebalik semua ni, dan tuan-tuan dan perempuan yang berseri-seri depan saya semua ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa kita semua datang sini. Tanpa kasih sayang daripada Allah, kita tak dapat nak sebut nama dia walaupun sekali dalam hidup ni. Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita semua. Dalam majlis ni, dalam dewan yang sangat cantik ni, Masya-Allah, dalam bangunan yang sangat indah ni, Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita semua. Tuhan kita Allah, dia tak pernah lupakan kita walaupun satu saat dalam hidup ni. Dia sedang lihat kita dan dia sedang menilai kita semua. Allah tak pernah lupa kita walaupun satu saat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangat sayang pada kita semua. Kerana itu kita bersyukur kerana Allah memilih kita untuk duduk dalam majlis begini. Saya ada pakcik 8 orang agama Buddha. Adik-adik saya ada 6 orang agama Buddha. Tapi mereka belum dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan depan saya ni ialah orang yang teramat bertuah, kerana Allah beri kita dapat mengenal dia sebagai Tuhan. Nikmat mengenal Allah sebagai Tuhan, nikmat yang teramat besar, yang kita cuma sedar nilai ini bila kita meninggalkan dunia ini. Sebab tu kita berterima kasih kepada Allah yang teramat sayang pada kita semua. Dua orang dulu-dulu, mereka sangat mengasihi, mencintai untuk duduk majlis ilmu. Orang dulu mencintai untuk duduk majlis ilmu. Mereka buat baik dengan penuh kecintaan. Mereka buat baik dengan penuh rasa sayang dan cinta. Kita buat baik dan duduk majlis ilmu, kadang-kadang saya sendiri sebab kita kena duduk. Kita duduk dalam keadaan kena. Tapi orang dulu mendengar nama Allah nikmat. Macam kita dengar nama orang-orang dalam dunia. Tuan-tuan suka siapa kat sini? Ada suka artis-artis? Tak suka sangat lain macam juga Saya je lah contoh peminat siapa-siapa lah. Contoh abang minat siapa? Ustaz Azhar Idrus minat. Oh, lain macam juga. Dah ceramah dah cukup lah tu. Dia ceramah pun tak warak sangat ni. Jadi nama-nama orang-orang dalam dunia ni memberi kesan dalam hati kita. Kalau kita tengah penat, mengantuk, tiba-tiba katalah dekat jalan highway ke, tiba-tiba ada orang potong kita. Tengok artis potong. Aaron Aziz potong dia, tuan kan? Jadi yang perempuan daripada tertidur, suami kata yang tu Aaron Aziz tu, daripada mana bang, banyak kan? Habis itu terjaga. Tadi rasa macam nak meninggal, penat. Terus terjaga sebab ada seseorang yang kita suka lalu kat sebelah. Ataupun tak suka sangat lah, orang terkenal. Kita tak suka pun, kita memang tak suka semua orang kan? Jadi semua tak suka orang terkenal, tak suka nampak selekeh, tak suka lawa sangat pun kita apa suka kita boleh, kalau boleh sesederhana je semua orang. Lebih sikit tak boleh, kurang pun tak boleh. Jadi katalah orang-orang kita kenal, walaupun tuan-puan tak suka. Daripada kita mengantuk, nampak dia, mengantuk kita boleh hilang. Terdengar nama dia, boleh buat kita daripada mengantuk terjaga. Daripada tadi badan lesu, boleh jadi segar. Kalau nama orang-orang dalam dunia memberi kesan begitu dalam hati kita, sepatutnya dalam kita menyebut nama Allah, Tuhan yang beri rezeki pada kita, yang tak pernah lupa pada kita, adakah kita menyebut nama Allah seperti mana kita sebut nama-nama orang yang terkenal dalam dunia ni? Kadang-kadang saya berfikir, umur saya dah bertambah-tambah dah. Daripada kecil-kecil umur 12 tahun, saya dengar tentang kebesaran Allah umur 12 tahun. Kali pertama saya dengar pasal Allah akhirat ni benar-benar masa umur saya 12 tahun. Saya mula sembahyang umur saya 12 tahun. Tapi saya berfikir, kalau umur saya 12 tahun dulu, saya dengar nama Allah, dan saya pernah berazam, suatu masa nanti saya nak menyebut nama Allah dengan seperti sepatutnya saya sebut. Hari ni dah 19 tahun berlalu daripada 12 tahun. Umur saya 31 tahun. Dah lepas 19 tahun berlalu. Tapi sampai hari ni saya sebut nama dia. Kadang-kadang saya fikir masa 12 tahun saya sebut nama dia lebih baik daripada umur saya hari ni 31 tahun. Dulu saya berfikir mungkin sebab saya budak-budak,
Dan saya tak dapat menyebut nama dia seperti yang sepatutnya. Tapi dah 19 tahun berlalu, kadang-kadang saya sedih. Orang ingat sebab baik tak? Sebab saya kenal, saya sangat teruk daripada umur saya 12 tahun dulu. Saya banyak merosot dalam amal agama saya dalam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak belajar menyebut nama dia dengan sehingga memberi kesan dalam jiwa kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masa dia jadi khalifah, setiap kali dia berkhutbah disebut nama Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia duduk dan dia mula menangis teresa-esa. Abu Bakar menyembah Tuhan yang sama macam kita sembah, tapi dia sebut nama Allah, dia duduk dan dia menangis teresa-esa. Sehingga Nabi SAW kata Aisyah bin Nabi Salat, hadis surat Abu Daud, jantung Nabi bunyi macam air yang mendidih, macam air yang mendidih. Dan sepanjang sembahyang Nabi menangis. Aku lihat Nabi qiyam, Nabi menangis. Nabi rukuk, Nabi menangis. Nabi sujud, Nabi menangis. Sepanjang sembahyang aku lihat Nabi menangis. Sepanjang sembahyang aku lihat, sepanjang solat tu aku lihat Nabi SAW menangis. Mereka sampai macam tu sekali. Kata Abdullah ibnu Umar, tengah malam aku dengar bapa aku menangis. Sayyidina Umar menangis tengah sembahyang. Lepas dia menangis, dia kejut keluarga. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dibaca Al-Quran. Perintahkan ahli kamu, keluarga kamu dirikan salat. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Tengah malam ahli keluarga semua bangun tahajud. Setiap malam Sayyidina Umar buat demikian. Setiap malam tanpa rehat. Kita sekali bolehlah kejut keluarga bulan Ramadan kan. Lepas tu cuti setahun kan. Dah penat sangat, banyak sangat semayang. Lepas tu malah dah semayang terlebih dari tu, kira sekali je lah kan. Jadi orang dulu dia semayang sepanjang malam. Dan bila subuh, dalam kitab Hilyah, kata Abdullah ibnu Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang. Dulu semayang tak pakai mic macam ni. Aku duduk 3 saf daripada belakang. Kata Abdullah ibnu Umar, aku dengar bapa aku jadi imam dan dia sedang menangis dalam solat. Dia baca innama ashku basi wa huzni illallah. Kepada Allah aku hadapkan kesedihan dan kesusahanku. Dia baca Al-Quran mengenai kisah Nabi Yaqub AS bila dengar kematian Nabi Yusuf, dia menangis. Aku adukan kelemahan dan kesusahanku hanya kepada Allah. Dia menangis. Umar menangis dalam sembahyang. Orang dulu sembahyang tak berapa ribu orang, mungkin 8,000 orang sembahyang, 6,000 orang sembahyang subuh hari itu. Tapi Abdullah bin Umar dengar bapak dia jadi imam, dia dengar 3 saf daripada belakang, bapak dia menangis bersungguh-sungguh. Orang dulu menangis dekat sini. Dekat mana? Dekat hati, dekat jantung dia bunyi menangis. Kita belajar menangis dekat sini. Kita belajar menangis kat sini, lebih sikit kat sini, lebih sikit kat sini. Dia menangis dekat sini, bukan 1 hari 2 hari. Mereka menangis begitu sebab mereka benar-benar menikmati agama ini. Mereka benar-benar menyebut nama Tuhan dengan sebenar-benar menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kita nak belajar dalam hidup kita supaya kita benar-benar menyebut nama Allah. Supaya kita benar-benar menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga benar-benar rasa kesan dalam jiwa kita. Sehingga benar-benar rasa kesan dalam jiwa kita. Betul-betul rasa kesan dalam jiwa. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasih, Allah cintai sekalian. Khusyuk orang sini dengar, bagus, memang selalu macam ni kan. Allah baiklah. Memang cemerlang sini semua baik-baik semua nampak macam ni. Jadi sebab tu kita rasa gembira, sebut nama Allah benar-benar. Sehingga hasil cerita terus sebab masa sejam je. Tuan-puan yang bagi tajuk ni, Nabi SAW, akhir usia Nabi masa khutbah wida ni satu perjuangan dan perjalanan yang sangat panjang, 23 tahun. 23 tahun dengan susah payah. 15 tahun pertama Nabi dipukul dan dibunuh, sahabat-sahabat dibunuh depan mata Nabi 15 tahun dan tak boleh balas apa-apa. Nabi tak pernah balas celaan orang kepada dia 15 tahun. 15 tahun Nabi tak pernah balas celaan orang, dan orang buat jahat Nabi biarkan je. Nabi tak pernah balas selama 15 tahun awal. Nabi tak pernah jawab. Orang maki Nabi, Nabi tak pernah jawab. Allah yang jawab. Abu Lahab maki Nabi, turun surah Tabbat Yada. Orang maki Nabi, kata Nabi gila, turun ayat Quran. Apa-apa surah Nun beritahu Nabi tak gila. Orang maki Nabi, Allah turun jawab bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi masa haji wida, masa nak pergi haji, sebelum pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah dekat, nampak kubur mak dia. Nabi nampak kubur mak dia sebelum pergi haji. Masa tu umur Nabi dekat 63 tahun. Dekat dengan 63 tahun. Dah dekat dah. Dan Nabi pergi ziarah kubur mak dia. Nabi pergi kat tepi kubur mak dia. Nabi lipat kaki 2 belah. Nabi peluk kaki dia. Dan Nabi menangis teresak-esak depan kubur mak dia. Nabi rindukan mak dia setelah 57 tahun berlalu. 57, 6 tahun mak dia Nabi SAW meninggal.
Di ziarah Abdullah, balik sampai masa 6 tahun, lalu ke Abuah, Nabi, Ummu Aiman, Aminah. Allah ambil. Tiba-tiba mak Nabi jatuh sakit. Antara perkataan dia, setiap yang muda akan tua, setiap hidup akan mati. Mak merasai inilah hari mak yang tak akhir dalam dunia. Hidup tanpa mak ayah ni susah. Dalam Quran mencela orang yang tak kesian pada anak yatim dan orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah kata, siapa penipu dalam agama ni? Siapa pendusta dalam agama? Siapa penipu, pendusta dalam agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah cela orang tak kesian anak yatim, tak tolong anak yatim, benci anak yatim, semua termasuk. Dan orang yang tak kesian orang miskin, tak tolong orang miskin, bahkan tak suka tengok orang tolong orang miskin. Orang tolong orang miskin pun dia tak suka. Kenapa nak tolong orang ni? Tengok orang tolong orang pun dia meluat. Allah kata mereka ni penipu dalam agama. Sebab tu bukan senang hidup tanpa mak ayah. Hidup susah dalam dunia, ujian yang paling besar bagi seseorang, yang paling besar sekali ialah melalui hidup ni tanpa mak ayah. Melalui hidup ni tanpa mak ayah. Nabi SAW, Allah ambil bapak dia. Umur 6 tahun bapak dia meninggal. Masa dalam perut bapak dia meninggal, Abdullah. Abdullah umur baru 25 tahun. 25 tahun, bukan umur yang patut meninggal lagi, baru 25 tahun. Tak sempat dia adik-beradik lain. Masa Aminah meninggal, umur Aminah 25 tahun. Aminah umur 25 tahun. Nabi pergi tengok mak dia kata setiap muda akan tua, setiap hidup akan mati. Mak merasa ini hari mak yang tak akhir dalam dunia. Macam-macam ulama tafsir berdasarkan tanda sakit dia, dahi dia berpeluh, dia bergerak ke sini, tiba-tiba dia sakit. Ada kalau Ustaz Zamri kata sebab dia demam panas. Berdasarkan kitab tulis, ada orang kata dia sebab mungkin jantung ke apa, tak tahulah, tapi tanda-tanda tiba-tiba meninggal. Nabi SAW tengok Nabi menangis. Nabi menangis. Dan dikebumikan dekat Abuah. Abuah tu tuan kalau ada masa suruh bawa pergi situ. Bukit yang begitu tinggi. Tak tinggi sangat, boleh nampak bukit tu. Dia nak lalu tu nak seberang ke sana. Dia meninggal dan dikebumikan dekat Abuah. Bukan jalan biasa Mekah, Madinah ke Mekah. Bukan jalan biasa. Dia pergi dan dia pergi kat kubur tu. Masa tu dia tengok masa mak dia dah kebumikan, dah menangis-nangis. Ummu Aiman pujuk Nabi balik. Allah boleh ambil mak Nabi kat Mekah, kat Madinah, tapi Allah ambil dekat situ. Supaya kita semua ingat peristiwa ni, betapa susahnya agama nak sampai pada kita. Allah biar dia benar-benar sedih. Tak ada orang di sisi dia melainkan cuma Ummu Aiman. Ummu Aiman dah tarik ke bawah. Masa nak pergi, Nabi berlari balik semula naik atas. Nabi peluk kubur mak dia. Dia kata, mak tinggalkan saya sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia. Mak tinggalkan saya sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia. Maksud Nabi ialah Nabi nak berjuang untuk agama ni seorang diri. Sebab tu bila 63 tahun, dan masa tu bila dah bawa bawah, Ummu Aiman tengok tengah peluk-peluk kubur mak dia, menangis. 57 tahun berlalu, dia masih ingat mak dia. Tuan-puan semua ada mak ayah kan? Betul tak kalau saya kata benda yang paling sedih dalam dunia ni ialah hilang mak ayah? Ayah saya 80, sakit. Dia tiba-tiba sakit dalam bas. Kat Jeddah tiba sakit. Kat Mekah nak sakit. Saya pun menangis. Mak saya panggil saya, pergi pegang tangan ayah saya. Saya doa, ya Allah panjangkan umur ayah saya. Sebab saya tak sempat khidmat pada ayah saya. Daripada saya belajar, saya tak pernah ada kat rumah. Dan cuti pun saya tak pernah ada kat rumah sampai umur saya. Sampai hari ni dah kerja ni, saya kata, ya Allah panjangkan umur ayah saya menangis. Jadi kalau kehilangan ayah, mak ni bukan senang. Saya daripada kecil, bila kat sekolah, dulu sekolah ni tak ada apa-apa perkauman, tak ada cerita-cerita je. Dulu kecil budak-budak kan, orang lain dapat, saya tak dapat kan. Dulu kecil-kecil, orang lain dapat buku teks, saya tak dapat. Sebenarnya sebab bapak saya terlebih duit kan. Terlebih duit, jadi tak dapat buku teks tu je. Tapi cikgu-cikgu masa tu ada yang janggal, sebab saya nakal, salah saya juga. Cikgu kata, anak Cina duduk belakang, dulu-dulu. Yang anak Cina duduk belakang. Kalau saya degil, cikgu ustaz-ustaz so kata, payah didik dia banyak makan babi kot. Ustaz-ustaz garang, ustaz saya. Sampai sekarang ingat tu, berdarah-darah jiwa dengar kan. Banyak makan babi tu. Baru ni saya jumpa ustaz-ustaz saya ceramah. Saya kata, ustaz makan babi juga kan? Saya kata, kenapa pula bin kau tiba-tiba kata makan babi? Dah jadi penceramah, ustaz dan berdendam lagi. Saya kata, tak ustaz makan kan? Makan apa? Itu masa itu, sekarang taklah itu. Masa tengah panas-panas kan? Ustaz makan Cadbury kan? Dia makan, kata makan. Saya kan dah dapat rasa sikit seorang. Sedap kan? Tak dah rasa dah. Cadbury semua sekali kan? Jadi tuan pun dah makan babi sikit seorang kan? Halal dah keluar tikilan-tikilan di pandai. Itu masa tu tengah tak tahu lah mana kan. Tak kisah tu kita tak campur. Tapi saya nak beritahu ialah asalnya macam tu lah. Tuan-tuan nak makan kan? Sedap kan? Tuan Allah nak bagi hadiah, tuan rasa sikit seorang tu. Itu kalau tuan kat je kat situ, habis jahanam lah saya kan. Jadi tuan-tuan yang Allah SWT, perempuan yang Allah kasih, saya balik rumah menangis. Kata kat mak. Mak saya kata kat saya, mak saya kata, bila saya menangis, sekali adik-beradik saya hari buku teks je menangis. So balik rumah menangis. Mak kenapa orang lain dapat, kita tak dapat. Lebih kurang gitu kan.
Mak kata, biarlah nak, Allah dah tulis dah takdir kita. Lebih kurang gitu mak saya kata, biarlah takdir kita. Kalau saya menangis-nangis juga, cikgu tu gini, mulut begini, mak saya kata biarlah, orang buat kat kita, jangan kita buat kat orang. Ni salah mak apa pula? Mak saya kalau apa-apa dia cakap salah mak. Kalau saya menangis lagi dia akan kata gini lah, Bik, tak payah keluar pada perut mak lah kalau penangis-nangis. Tapi dia marah lah, dia tak ketawa, sedih ni. Lepas tu, mak saya masa tu, jadi saya tak boleh bayangkan hidup tanpa mak ayah. Hidup tanpa mak ayah ni kehidupan yang sangat susah dan berat. Sebab tu kadang-kadang kita sakit kat tempat kerja kan, rasa apa kurang kat tempat kerja ni, begini, rupanya tak telefon mak kan. Pergi jumpa doktor pakar, ambil darah, semua tak tahu, patut tak berhenti dah sebulan lah. Rupanya sebab tak ziarah mak. Ada tak tuan gitu, ada kan? Belajar lu semua tak sudah-sudah. Kenapa tak sudah-sudah? Rupanya sebab tak ziarah mak. Tak ziarah pun dapat berbual dengan mak pun tiba sakit dan sihat. Sebab kadang-kadang kita rasa mungkin duit kurang, kena cari duit lagi. Mungkin sebab kurang ni kau buat lagi. Tapi rupa dengan berbual dengan mak ayah, Allah beri rahmat begitu, beri syifa. Dengan berbual dengan mak ayah pun hati kita reda dan rasa gembira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi lalui hidup dakwah ni tanpa mak ayah beliau. Saya tak boleh bayang orang yang ambil tanggungjawab begini besar nak hidup tanpa mak ayah. Kalau kita mungkin tanggungjawab kita besar, tapi tak besar macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya umur 80, dia pegang saya santai, dia perkataan dia pernah ucap kat saya ialah, Ibi, dia menangis, dia pegang kaki saya, dia menangis. Ayah dah umur 80 tahun. Ayah tengok seorang-seorang yang ayah sayang dalam hidup ni, seorang demi seorang pergi daripada dunia ni. Seorang demi seorang pergi daripada dunia. Ibi, mak ayah dekat mana sekarang? Dia menangis. Dia tak pernah menangis itu, dia jarang bercakap. Dia garang, tak pernah bercakap. Dia kurang bercakap. Sebab tu tuan-tuan kena rajin bercakap dengan anak ni. Bila berumur, kita nampak ayah kita nak berbual ni, tapi tak tahu tajuk apa kan. Dulu garang. Kita kadang-kadang balik kena buat skrip, jadi anak soleh buat skrip apa nak tanya. Bapak suka berbual pasal ladang. Apa pasal ladang? Bapak suka berbual kelapa sawit. Kena kaji kat internet, buat research sikit pasal kelapa sawit. Bapak suka berbual pasal latar belakang keluarga dia. So tulis apa benda kita nak tanya, sebab dia pendiam. Jaga tuan-tuan pendiam, esok bila kita dah tua, kita pula sunyi seorang-seorang. Tunggu anak-anak berbual, kita tak nak orang buat, kita tak nak berbual dengan kita. Ayah saya garang, pukul 7 angkat kayu, jiran-jiran sekali masuk rumah. So anak masuk, jiran-jiran sekali masuk. Kalau diajak pergi KL, tak jadi. Nak buang air, masuk balik buang air, tak jadi. Sampai KL, garang. Dia kata kat saya, Ebit, ayah dah umur 80, ayah dah macam ni. Dia tanya, dia menangis. Ebit, mak ayah dekat mana sekarang? Mak ayah dekat mana sekarang? Dia bukan Islam, meninggal. Dia menangis. Dia menangis betul-betul. Buruk betul lah dia menangis. Keluar hingga dah tua kan, esok kita tua macam tu jugalah. Sekarang tengok orang tu, cuma cakap muka kita macam orang tua. Muka ni akak macam tu, tak lah kan. Tapi esok kita tua macam tu juga. Keluar hingga macam tu. Dan dia menangis betul-betul. Dia kata, mak ayah dekat mana sekarang? Ayah kat mana sekarang? Atuk saya. Ebi, ayah sayang atuk dengan nenek sayang mak ayah dia. Tapi dia dah tak ada. Ayah tak sempat dakwah dia. Ayah saya nak sulung, adik-adik 8 orang. 8 orang adik dia semua berjaya dan kaya dalam dunia ni. Semua senang-senang. Tapi sebab dia banyak berkorban, dia jaga keluarga. Bila kena halau pada rumah masuk Islam, bila bagi harta pusaka, bapak dia letak nama, semua nama dia seorang. Semua benda-benda tu dah wasiat, ladang-ladang tu semua sekali sebanyak-banyak, semua nama dia. Dia bapak saya punya warak masa tu, dia tak warak sangat, tapi tak tahulah. Dia tak ambil sesen pun. Dan dia suruh dituliskan semua nama adik-adik dia tak ambil langsung. Anak-anak semua berebut lah. Yang Islam memang tak nak langsung lah, yang bukan Islam nak juga lah kan. Heran juga kenapa buat macam tu. Tapi dia menangis. Dia kata, ayah kat mana sekarang? Mak ayah kat mana? Dia menangis. Ebi, agak-agak 80 tahun ayah hidup, ayah cuma lihat semua orang yang ayah sayang dalam hidup ni mati tanpa Islam. Agak-agak mungkin tak keluarga ayah yang lain ni datang pada Islam. Mungkin tak keluarga ayah yang lain datang pada Islam. Kenapa dia tak datang pada Islam? Saya beritahu kat ayah saya, ayah, Nabi dulu nak Abu Talib masuk Islam. Nabi sayang Abu Talib. Sebab Abu Talib sayang Nabi. Abu Talib ada anak ramai, tapi dia utamakan Nabi lebih pada anak-anak yang lain. Anak lain datang kat Abu Talib, minta apa-apa. Abu Talib tolak dia ke tepi, macam kita selalu tolak anak kita kan. Tapi Abu Talib bila Nabi datang, diterangkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, begini. Muhammad Nabi SAW menangis nak juga, dia akan bagi Nabi SAW. Seolah-olah disayangkan Nabi lebih pada anak dia lain. Dia sangat jaga Nabi. Tak pernah kecilkan hati Nabi, sayang kat Nabi. Pernah orang ugut Nabi nak bunuh, nak bagi harta, nak bagi jadi raja macam-macam. Abu Talib beritahu kat Nabi Muhammad, ya Rasul Muhammad, orang datang tadi, pembesar Quraisy, dia kata, pakcik-pakcik engkau, dia kalau boleh dia nak bagi semua ni pada engkau ni. Engkau nak apa? Kalau engkau sakit, dia ubat. Kalau kau nak duit, dia bagi. Nak jadi raja, bagi. Nak kahwin, dia bagi perempuan paling cantik.
Sebelum kamu diapa-apakan, kata Nabi, wahai pakcikku, apa lagi mereka boleh buat kalau mereka boleh ambil matahari letak tangan kanan aku, bulan letak tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan dakwah ini? Tak sekali-kali. Sama ada agama ini hidup atau aku mati dalam menyebarkan agama ini. Masa Abu Talib nak sakit, nak nazak dah, Nabi masuk pada luar. Yang ada masa tu dia disekat tempat supaya Nabi tak ada tempat duduk. Daripada pintu Nabi kata, "Hei Abu Talib, pakcik aku, pakcik kesayangan aku, ucaplah la ilaha illallah, aku akan bersaksi dengan iman kamu." Kata Abu Talib, "Wahai anak saudaraku, pakcik tengok kau menangis macam ni, sedih macam ni, kalau boleh aku nak gembirakan hati kamu, aku nak sejukkan hati kamu dengan mengucap kalimah itu, tapi aku takut nanti apa dia orang kata kat aku, dah pula nanti apa pula orang lain kata kat aku." Nabi menangis dan dia meninggal dunia. Nabi nak Abu Talib dapat Islam, tapi tak dapat Islam. Abu Bakar jumpa Nabi, bapak dia masuk Islam. Kalau boleh biar pakcik kamu masuk Islam, bukan ayahku masuk Islam. Nabi tak dapat jawab apa-apa. Sebab Nabi sangat sedih teringat pakcik dia. Tuan-tuan, saya beritahu kat ayah saya sebab dah tak ada orang. Saya beritahu sebab Allah yang berhidayat pada siapa dia nak. Abu Talib tak dapat hidayat, tuan-tuan dan perempuan depan saya ni semua dapat hidayat. Allah sayang tuan-puan. Lebih pada tuan-puan boleh bayangkan. Dia sayang kita semua lebih pada apa yang kita boleh fikirkan. Dalam majlis ni dia sedang lihat kita. Tuan beritahu saya, siapa yang tengok kita 24 jam seperti Allah tengok kita 24 jam. 24 jam dia dengar doa kita. Bila-bila masa kita nak doa, walaupun lepas kita buat salah, lepas kita buat dosa, kita tak ada tangan pun Allah nak dengar doa kita. Bila-bila masa, kita ni bukan siapa-siapa, kita cuma iman ni yang Allah ciptakan. Tapi dia tak pernah lupa kita. Dia dengar kita semua. Ada sekali Nabi Musa AS, kita selalu dengar Allah perintah dia ketuk batu. Dia fikir macam mana Allah bagi rezeki ketuk batu. Dalam batu ada batu, dalam batu ada batu. Bila terbelah batu tu, akhir sekali dia ambil, ada seekor ulat tengah makan daun yang segar dalam batu. Allah perintah ambil letak kat telinga dia. Ulat dia tengah berzikir, Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuqni wa la yansani. Subhana man yarani, Maha suci Allah yang melihat aku, wa ya'rifu makani, yang mengetahui tempatku, wa yarzuqni, yang beri rezeki padaku, wa la yansani, yang tak pernah lupakan aku. Subhana man yarani, Maha suci Allah yang melihat aku, wa ya'rifu makani, yang mengetahui tempatku, wa yarzuqni, yang beri rezeki pada aku, wa la yansani, yang tak pernah lupakan aku. Allah dengar kita semua. Allah SWT dia sayang kita semua. Dia tak pernah lupakan kita bila-bila masa, 24 jam. Baiknya Allah. Sampai mana kita cerita tadi? Hilang tiba-tiba. Ulat dah. Sebelum ulat. Sudah sampai mana? Saya kata sebab apa? Sebab saya kata pakcik, sebab Allah berhidayat pada siapa dia nak. Kedua, kenapa? Sebab dah tak ada orang macam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kat ayah saya, dah tak ada orang macam Nabi. Dah tak ada orang macam Nabi. Sebab tu Nabi ni orang yang sangat berkasih sayang. 23 tahun dia buat dakwah, tapi orang faham Islam. Masa Haji Wida, selepas ziarah kubur mak dia, saya dikasihkan lalu kat Mina. Lalu dekat malam tu bermalam kat mana? Pagi-pagi pergi kat Arafah, Muzdalifah kan? Muzdalifah pagi-pagi pergi kat Arafah. Maka bila nak pergi kat Arafah pagi dan bila tengah hari tu khutbah Wida. Masa khutbah tu, antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi beritahu seperti mana tanah ni suci, bulan ni suci, musim haji tu, bulan haram, musim tanah ni suci, bulan ni suci. Seperti itu setiap orang Islam ni ialah jagalah setiap orang Islam seperti mana semua orang Islam ni, jagalah semua orang Islam dalam dunia ni. Maksud jiwa dan harta orang Islam ni suci. Nabi pesan supaya kita tu mula-mula pesanan, jiwa dan harta orang Islam ni suci. Dan Nabi pesan jangan menyakiti orang lain, nanti orang akan menyakiti kamu. Tu pesan Nabi mula-mula sekali. Tuan boleh bayangkan pesan Nabi mula-mula ialah jiwa dan harta orang Islam suci. Untuk tu kita kena jaga semua ni. Dan kalau ambil hak orang, Nabi kata pulangkan. Tuan boleh bayangkan ni Nabi dah nak wafat dah ni, tapi dia masih berucap perkataan supaya memuliakan dan berakhlak pada orang lain. Nabi SAW ialah orang yang sangat berakhlak. Dekat Mekah ni orang tak boleh percaya siapa-siapa. Orang kalau mana-mana kaum ni, dia akan kedepankan orang kaum dia. Tuan biasa dengar, daripada kecil kita dengar kisah ni, sekolah rendah dah dengar dah. Siapa nak letak apa? Batu Hajarul Aswad. Orang boleh percayakan seorang budak, nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda masa tu,
seorang pemuda untuk letakkan batu tu. Bayangkan orang bergaduh, seorang budak muda daripada kecil kat Mekah ni sebut je nama Muhammad, satu Mekah kenal. Dia belum jadi rasul lagi, satu Mekah kenal sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang bercakap dengan Nabi, Nabi takkan alihkan telinga sehingga orang tu habis bercakap. Nabi kalau pegang tangan Nabi, Nabi takkan tarik tangan sehingga orang tu tarikkan tangan dia. Dan Nabi SAW tak pernah biarkan sesiapa berlalu daripada Nabi tanpa mendapat sesuatu. Orang Badui dalam riwayat, orang paling teruk, tak ada adab, keluarga pun tak ada adab, tak ada akhlak. Bila jumpa Nabi, kadang-kadang datang dengan kasar, tolak Nabi, cakap tak baik pada Nabi, maki-maki Nabi. Bila dia keluar, tak tahu berapa minit dia jumpa, mungkin 5 minit, 10 minit, setengah jam. Bila dia keluar, dia akan kata, Muhammad tak herdik kami, Muhammad tak pukul kami. Kadang-kadang lepas habis jumpa Nabi Muhammad SAW, bila dia keluar, dia akan kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan jumpa Nabi sekejap, orang dapat faham Islam. Macam mana orang jumpa kita hari ni? Orang berbual dengan saya, dengan kita. Orang tak dapat nak faham Islam ni kerana kita belum ada sifat seperti Nabi SAW. Nabi menghargai semua orang. Orang pegang tangan dia, tak tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Kita, dulu ustaz saya selalu pegang tangan, saya seram juga lah. Sambil berjalan pegang tangan macam tu. Berbual pegang tangan. Pakistan semua biasa begitu pegang tangan. Saya berbual pegang tangan kita pun, ya Allah, orang pegang tangan pula ni kan. Dulu saya selalu macam tu. Pernah duduk majlis, tengah duduk dalam majlis dengan ramai ni, ada majlis lah, baca kitab. Tiba saya duduk sebelah ustaz. Takdir Allah duduk sebelah ustaz. Yang paling besar kat situ, janggut dah putih. Tiba dia gusuk-gusuk tangan saya. Saya dah rasa macam rasa macam lain macam. Saya tak biasa, sebelah kita ni kan tak biasa pegang-pegang tangan. Saya pula memang pantang tu bukan pegang tangan. Tak adalah peristiwa bukan tak ada. Peristiwa pahit ke tak ada. Tapi orang pegang-pegang tangan, saya pun pegang, tengah pegang saya terkejut, dia gusuk-gusuk, saya berlari sebelah sana. Ustaz tu punya kecil hati dengan saya. Sebab depan ramai orang saya buat macam tu, saya terkejut tu, zup lagi kan. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghargai semua orang. Orang dulu dia menyayangi semua orang. Kata Nabi, orang Islam ni dengan orang Islam dia sayang. Sehingga Nabi tengah duduk bersama sahabat, ada orang lalu. Nabi kata, aku sayang. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, saya sayang dia tu. Saya mula-mula dengar, saya pening kepala. Macam mana laki sayang laki? Saya baru dapat baru-baru ni penjelasan dia. Baru-baru ni Allah beri saya faham sikit lah bab tu. Faham, belum amal lagi, baru faham. Saya dengar daripada kecil, saya tak faham macam mana laki ni kata. Kalau perempuan biasa kan, sayang-sayang biasa kan. Laki ada sayang-sayang. Tu jumpa sama-sama, jumpa HR, saya sayang tuan HR ni kerana datang berdua kat bilik kan. HR tu kata saya sayang awak juga. Dia rasa seram ke tak? Rasa berdua lelaki, kalau perempuan mungkin tak seram sangat kan. Lelaki cakap. Jadi dulu Nabi kata kamu sayang, dia kata ya Rasulullah saya sayang dia tu. Orang muda lalu dia kata saya sayang dia tu. Nabi kata kamu dah beritahu dia ke belum? Nabi dia kata belum. Dia terus Nabi kata beritahu dia sekarang. Dia terus berlari jumpa orang tadi, saudara, saya sayang saudara kerana Allah. Kata dia, semoga kerana dia kamu sayang aku, semoga Allah bertambah-tambah sayang kepada kamu. Orang dulu sayang orang lain kerana Allah. Macam kita, saya faham macam mana? Bukan saya faham sayang tu, saya faham benci. Kita kan mudah benci orang. Betul tak? Sambil lalu je, jenis-jenis ni tak berapa sangat. Sambil lalu benci orang. Dia tak ada buat apa pun kat kita. Kita benci. Sambil lalu saya jenis macam ni kurang sikit. Ataupun sambil lalu kedai makan, 8 kedai makan lalu. Bang, kedai ni tak menarik. Kedai ni tak sedap lah. Nak pergi makan, tapi setiap hari makan tengah hari 7 kedai kena hina kita. Sambil lalu je, tak pasal-pasal kedai tu. Kedai ni. Sebab orang dulu tengok orang mudah rasa sayang, kita hari ni mudah benci orang ni. Sebab kita rasa kita baik, kita sempurna. Jadi kita tengok orang, kita rasa benci, meluat dengan orang. Nabi SAW melihat orang, dia rasa sayang. Dia orang paling sempurna dalam dunia. Tapi, dan pasti dia akan nampak semua orang keliling ni tak sempurna. Tapi Anas bin Malik kata, aku berkhidmat dengan Nabi. Ummu Sulaim, mak dia bagi dekat Nabi daripada umur 8 tahun sampai 10 tahun. Nabi SAW kata dia tak pernah marah aku, tak pernah herdik aku. Dan Nabi tak pernah kata, kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Tak pernah cakap. Bahkan pernah satu riwayat, dia barang-barang zakat sampai ke rumah, barang-barang ke rumah ni. Nabi tak ada barang-barang. Sebelum bagi zakat, sebelum maghrib mesti dah kosong. Dia pecah-pecahkan, dia jahanamkan barang-barang tu. Budak-budak, umur 8 tahun. Dia rosak-rosakkan barang. Semua marah dia. Anas, kamu ni lah Nabi kutip. Anak kutip. Kau ni tiba-tiba nak kutip-kutip. Jaga macam ni pula kau susahkan Nabi. Kalau gitu begitulah. Marah-marah Anas. Nabi kata biarkan dia. Sesungguhnya apa yang berlaku ini telah ditakdirkan oleh Allah sebelum dia lahir lagi. Dia orang paling sempurna.
tapi dia berjaya bangunkan semua orang dalam dunia. Bukan dia tak didik. Dia orang, bila orang duduk dengan Nabi, kalau tuan baca siapa duduk dekat dengan Nabi, dia jadi manusia yang paling sempurna dalam dunia. Isteri Nabi, duduk dengan Nabi, tengah duduk, bang, boleh bayang tak? Isteri kita, tiba-tiba Aisyah tengah bawa makanan, langgar isteri seorang lagi depan Nabi. Kita tengah mesyuarat dunia ni, bukan mesyuarat. Macam tuan lah mesyuarat, contoh tengah mesyuarat apa? Open University kan, tengah meeting, annual meeting yang besar kan? Meeting besar sekali. Abang pula suami orang besar kat sini tengah duduk-duduk. Tiba-tiba isteri datang mengamuk kat mesyuarat. Tapi ada termenung panjang tak? Termenung. Macam tu dah lebih kurang. Tengah mesyuarat dunia, bukan dunia. Nabi orang sempurna, terkenal memperjuangkan akhlak. Tiba-tiba bini dia lalu depan orang, langgar bini seorang lagi, bertabur-tabur makanan. Boleh bayang tak macam mana kalau lelaki tu perempuan buat macam mana agaknya kalau macam tu? Tak ada keratnya kaki tu kan? Nabi tenang je, Nabi kutip, Nabi makan, Nabi buat tak tahu macam tak ada apa-apa jadi. Tapi lepas Nabi wafat, tak ada orang lebih sempurna daripada isteri-isteri beliau. Tak ada orang lebih baik daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lebih baik daripada anak-anak yang pernah disentuh atau berbual atau duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang sangat sempurna akhlak, dia menghargai semua orang. Jadi tuan-tuan, orang yang kenal Allah, dia menghargai semua orang dalam dunia. Dia sayang semua orang. Dan bukan hak-hak yang besar, hak-hak yang kita pernah terbayang pun mereka beri. Mereka tunaikan hak semua orang. Cuba tuan-tuan pegang tangan sebelah. Cuba pegang. Siapa tak pegang kena beri atas kerusi. Cuba semua pegang tangan orang sebelah. Pegang. Semua pegang. Gosok-gosok sikit. Rasa naik. Rasa sayang pada orang lain. Dalam hadis Nabi, pegang tangan dosa berguguran. Dan Nabi takkan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Nabi menghargai orang. Kita sehari masa kahwin, tuan ingat lagi masa kahwin? Ingat lagi? Kan masa kahwin kau orang datang gambar, orang datang dekat dengan kita. Penat tak hari tu? Nak kelayan orang, senyum pada pagi sampai malam. Sampai dah pening kepala kabur, tak nampak siapa datang, siapa tak datang. Memang kawan-kawan tuan yang baik pun dia tak nampak. Walaupun dia kata, jemput makan, dia tak sedar pun. Cuba tanya siapa datang, dia pun tak ingat lah. Lepas lama sikit boleh ingat-ingat. Kalau ada hadiah tulis nama, sebab tu hantar hadiah tulis nama, dia tak datang. Dia tak tahu macam nak mati, kita tunggu daripada pagi kan. Dia kata kita tak datang. Sebab apa? Sebab dia dah tak sedar dah. Sebab penat. Nabi SAW, dia menghargai orang dan dia sedar, hidup dalam dunia ni sedar. Orang Islam menyangka orang-orang dulu dia Islam ni dia bukan dalam satu bab je, dalam segala hal mereka orang yang paling berkasih sayang. Saya sekali saja nak cerita tuan-tuan. Saya balik daripada balik Johor Bahru, saya nak pergi ke Kedah. Habis ceramah Johor Bahru nak ceramah kat Kedah. Saya singgah itikaf kat sebuah masjid, Masjid Seri Petaling, ramai itikaf. Saya pergilah saya itikaf. Pukul 2:30 pagi. Seram juga nak tidur kan. Kalau tidur masjid kosong-kosong seram dulu berani, sekarang takut sikit. Tidur seorang kan, ada kawan saya cerita dia tidur kat masjid. Tiba-tiba dia tengah semayang, orang kata tolong pegang sekejap. Dia ingat pegang kopiah, pegang kepala dia. Lu lari masuk kereta, tak tahu cerita tu betul ke tak, saya tak tahu lah. Tapi dia cukup menyeramkan saya lah. Jadi semenjak itu saya tak tidur seorang-seorang kat masjid, paling kurang berdua lah. Sebenarnya tak ada apa saja cerita tuan. Saya pun tidur kat masjid tu. Tengah saya nak itikaf, saya nak tidur. Saya memang nak tidur terus. Saya baru nak tidur, saya nampak orang menangis-nangis. Saya selalu nak tahajud dah tak larat. Kenang-kenang nak tahajud ke tak. Allah, tidur je lah. So nak pergi jauh lagi ni. Saya pergi kat saf, ada orang menangis ramai-ramai tu. Saya pergi saf. Saya dengar orang menangis. Saya pun pergi biasa, saya pergi belakang. Ya Allah, daripada banyak doa dia orang ni, tentu kau sayang dia orang pilih bangun tahajud ni. Saya baru nak tidur ni. Ya Allah, daripada banyak dia doa, berilah sikit kat saya. Tu saya tidur lah. Saya tengok ada orang tengah doa nangis-nangis. Saya dengar dia tengah doakan, dia sebut nama saya. Mula saya dengar dia sebut nama ayah saya nama Liu Yun Pao. Ya Allah, beri hidayat pada Liu Yun Pao. Dia sebut nama abang kakak saya Buddha. Dia sebut nama seorang-seorang. Dia doa, Ya Allah. Menangis-nangis, dia bukan menangis sikit, sengau-sengau suara. Siapa pula doakan aku tengah malam macam ni 2:30 pagi. Dia tengok rupanya, siapa orang ni? Inilah orang yang mula-mula dakwah saya masa umur 12 tahun dan dakwah semua keluarga saya. Orang yang saya lama tak jumpa. Saya tak bagi duit kat dia, tapi dia doakan keluarga saya. Orang yang kenal Allah, dia mendoakan semua orang dalam dunia. Untuk tu sahabat-sahabat kadang-kadang tampal 80 nama kat dinding doakan. Tuan-tuan kena doakan kawan-kawan kat sini, kena rasa sayang. Ya Allah, pada meja-meja, bayangkan. Tapi kalau lain jantina, jangan sayang sangat lah. Lain pula sayang nanti kan. Tapi doa sekali lalu je. Kalau laki sama laki, ingat muka dia. Ya Allah, beri hidayah pada dia.
Ya Allah, isteri anak diberi hidayah. Ya Allah, sebut nama adik-beradik kita, anak-anak saudara kita, seorang-seorang doakan. Pakcik-pakcik kita, biras kita, mertua kita, keluarga kita, doakan semua orang Islam. Semua orang Islam kita doakan. Tanda ikhlas kita mengasihi orang lain kerana Allah, kita mendoakan orang lain. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, kita tak akan dapat merasai kemanisan iman sehingga kita rasai 3 perkara. Pertama, cinta Allah dan Rasul lebih pada segala-galanya. Kedua, mencintai saudara Islam yang lain semata-mata kerana Allah. Dan ketiga, takut balik kepada kekufuran seperti takut ke neraka. Ulama tafsir, takut buat dosa, takut berzina seperti takut ke neraka. Takut tinggal sembahyang seperti takut ke neraka. Takut buat dosa seperti takut ke neraka. Takut makan riba seperti takut ke neraka. So begitu. Jadi kita berusaha macam tu. Boleh insya-Allah Kita dengar orang nangis-nangis. Jadi kita belajar mengasihi orang lain, sayang semua orang kerana Allah. Walaupun kita dah penat dah jadi orang baik, tapi jumpa orang kena banyak belajar senyum, hargai orang lain. Senyum ni sunnah Nabi yang besar. Abdullah bin Haris kata, aku tak pernah lihat satu orang lebih banyak senyum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang banyak berjuang untuk agama. Dalam Bukhari, Nabi tidur hati dia berjaga, tapi dia orang paling banyak senyum dalam dunia ni. Tuan boleh bayang tak, kita memang kaki ketawa, memang suka senyum lah kan. Pada pagi memang malam kalau boleh nak ketawa. Tengok Maharaja Lawak kan. Tengok bawah ni. Dah air dah belum lagi. Saya pergi kedai makan final dah esok. Selalu nampak celah lama dah kita tengok balik bawah ni kat kedai makan. Kita tengok kan, orang mana tengok Maharaja Lawak, orang-orang kan. Ni sambil lalu tengok kat kedai makan. Masa tu boleh tengok. Nanti tengok sekejap nak order makanan, tengok balik semalam. Lepas tu, semalam ke? Kemarin. Entahlah biar. Lepas tu, macam tu lah. Aku nak cerita, aku sudah tak ingat dah. Nabi orang banyak menangis. Dia pernah tidur, dan dekat tangan dia ada air mata. Sayang kat umat. Ya Allah, dia sayang kat kita semua. Tak berhenti dia menangis untuk kita. Hari ni dah tak ada orang nak menangis macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing cuma fikir diri dia dan keluarga dia. Kadang-kadang keluarga pun dia tak fikir sangat. Dia cerita pada anak isteri semua hal. Kat isteri berbual, suami isteri kan. Pada hujung rambut, hujung kaki. Habis semua berbual. Pusat dah tengok, telinga dah tengok, bulu hidung tolong tarik kan. Penuh kasih sayang dan cinta. Tapi tak pernah sebut pada isteri yang Allah ni baik pada kita. Dia bagi rezeki kat kita. Kahwin sampai belas tahun, tapi tak pernah puji Allah depan suami isteri. Duduk dengan anak siang macam-macam cakap, tapi tak pernah puji Allah. Orang yang kenal Allah malu kalau jumpa siapa-siapa tanpa dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita kenal semua artis dalam dunia. Anak tu kecil dah kenal dah semua. Kenal semua apa-apalah, luar lagu, Maharaja Lawak, semua kenal. Tak salah. Tapi menjadi kesalahan yang sangat besar bila anak kita tak kenal Nabi SAW. Jadi kesalahan yang sangat besar, anak kita tak kenal Allah, tak kenal Nabi. Jadi kita belajar menghargai orang lain. Jumpa orang senyum, kita senyum terpaksa kecewa kan. Orang tak senyum, sombong, bodoh ni, langgar dogi kau kat depan padan, muka belagak, sampai mati tak senyum kau kan. Kita senyum, kita buat baik, tapi kita buat baik sikit, lepas tu kita buat baik bukan kerana Allah. Buat baik bukan kerana Allah ni, dia akan berhenti separuh jalan. Kalau bukan buat baik kerana Allah, dia berhenti separuh jalan. Dia buat, tu dia tinggal. Tu tanda, antara tanda dia tak ikhlas dalam amal dia. Tanda orang ikhlas, dia istiqamah dalam amal dia. Orang puji, orang sanjung, orang keji, orang lambung, dia tetap teruskan perjuangan dia. Ini orang yang ikhlas. Ini orang yang ikhlas. Dia teruskan perjuangan dia. Jadi insya-Allah kita begitu. Kedua, Nabi pesan supaya yang tadi pertama, jiwa harta orang Islam suci, jangan sakiti siapa orang tak sakiti kamu. Ketiga, riba diharamkan ke atas kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengharam penindasan atas orang lain. Haramkan riba. Dalam urusan kerja kita pun kena jaga halal haram. Kena jaga halal haram dalam urusan pekerjaan kita. Jauhi riba. Tuan-tuan sekarang macam-macam ada, tuan tanyalah pakar-pakar yang ni. Tapi kita cari jalan-jalan yang halal. Jauhi yang haram. Riba ni, dosa riba walaupun RM1, dosa dia macam berzina dengan ibu sendiri. Walaupun RM1 tuan-tuan ambil riba, dosa dia macam berzina dengan ibu sendiri. Siapa yang ambil riba, dia seolah-olah telah istihad perang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauhi riba. Jauhi yang haram. Jauhi benda makan-makanan yang haram. Riba, rasuah, semua tu. Sekali lah tu adik-beradik belaka tu, jauhi yang haram. Bukan adik-beradik, ayolah. Anak saudara pun. Jangan ambil yang haram. Sampai kita berusaha jangan ada RM1 pun masuk yang haram dalam perut kita. Jangan ada RM1. Doa, ya Allah, saya tak mahu ada RM1 pun duit yang haram masuk dalam perut saya. Saya nak cerita dengan tuan, dulu saya pernah sekali kat satu negeri, saya ceramah panjang tepah ni, nak baca sesuatu kan. Ada sekali saya jumpa satu orang, dia ada pejabat bertingkat-tingkat lah. Satu negeri dijaga balak. Ni cerita-cerita rakam kan. Tak apalah. Anggaplah cerita dia dalam fantasi kan. Satu negeri dijaga bahagian balak. Kemudian saya duduk kat pejabat dia. Saya ditugaskan ceramah semua bawah negeri dia.
bawah ladang-ladang dalam negeri tu. Semua ladang saya dapat kira kontrak lah, ceramah semua tempat bawah kerajaan negeri tu. Saya ceramah semua. Dalam masa saya dekat bilik tu, datang satu orang Cina. Saya Cina juga, ni Cina Islam. Dia masuk, kemudian dia masuk-masuk dia mengamuk. Terus Haji tu susah ke tepi. Dia ambil duit campak macam ni atas meja. Haji cukup tak? Haji cukup tak? Macam cerita drama tapi cerita betul. Cukup tak Haji? Haji cukup tak? Haji banyak susahkan saya. Nanti saya report Haji kena buang kerja. Haji tu diam. Haji tu memang tak pandai cakap. Dia cuma tahu cakap yes dengan no. Satu pejabat tak berkenan sebab dia cuma tahu yes, no. Ni bos gini, no. Dah jangan balik orang tu kan. Terang kat 3 jam, no je. Jadi dia macam tu, memang tak reti bercakap. Memang tak reti bercakap. Yes, no. Dan dia orang tu ceramah. Dia, Haji kalau saya mati, saya punya bekerja. Orang tu ceramah dia. Sebab Haji tu tak sign, sebab benda tu salah. Dia tak sign. Tapi orang lain semua dah sign lah. Tapi sign dia diperlukan. Dia banyak kali nak kena buang, tapi tak kena buang. Sebab dia orang jujur. Biasa saya kata, Allah akan bagi saya rezeki. Kita kerja mana-mana, kita dapat gaji sekian-sekian. Tapi nilai kita ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai kita bukan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Tak, nilai kita ialah redha Allah. Kita akan jual agama kita kerana dosa, kerana benda yang salah. Orang mengenal Allah, dia sanggup mati daripada buat yang haram. Kemudian apa jadi kat dia? Dia keluar daripada bilik tu, dah pukul 1 dia kata Zuhur. Dia keluar, dia cuit saya. Jom Ustaz, dia pergi semain Zuhur kat bawah. Kenapa? Lift rosak. Lift hari tu rosak. Gila tingkat dekat pulau-pulau, turun bawah nak pergi Zuhur. Saya kata Haji turun dulu Haji. Saya tunggu lift ni elok kan. Memang lift tu sekejap lagi dia lambat. Memang lambat 1.5 baru dapat lift tu. Dia memang ada masalah, dia tak set kain tu baru rosak, dia tak naik ke atas. Orang kat bawah turun, dia berehat kan. Turun ke bawah, turun tak naik ke atas. Lepas tu dia turun tangga. Saya turun dah pukul 1.30, 1.45 dia dah siap semain Zuhur. Haji tadi turun tangga daripada tingkat 20 lebih. Tak boleh sebut tingkat berapa kan. Type dia turun dan dia sampai semain kat bawah. Dan dia dah pencin dah. Anak-anak dia, 8 anak dia semua alim yang sangat baik. Walaupun tak terkenal tapi semua alim yang sangat baik-baik, dihormati dalam masyarakat. Dan salah seorang, 2 orang anak dia kawan saya. Isteri dia, isteri dia tak ada kaitan apa-apa. Isteri saya 3 kali meja ni. Tak ada 2 kali, besar. Saya nak cerita besar, terlebih besarnya badan. Tapi dia sangat bahagia. Haji tu punya handsome macam umur 35. Tapi dia dah 60 lebih dah. Masa tu dah pencin 60. Dia macam tu dengan isteri, tapi hari ni dia dengan isteri dia kerja mengembara ke semua negara-negara dan dia buat dakwah ke mana-mana dia pergi. Dan saya dapat rasa dia benar-benar bahagia dalam hidup dia. Sebab dia tak pernah ambil RM1 walaupun duit haram. Dia bersihkan diri dia. Sehingga pukul 10 pagi kalau turun bawa makan, sampai saya nak beritahu tu serang, reception kat depan pun bulan-bulan dapat RM1,500, RM2,000. Tapi orang kenal Allah, dia tak sanggup ambil yang haram. Bukan sebab orang tu. Walaupun semua nak makan duit haram, kita takkan ambil sebab kita kenal Allah. Sehingga saya bagi contoh ini nak beritahu kita kena jauhi benda-benda yang haram. Riba dalam kita meminjam sebagainya. Jauhi yang haram. Berusaha, doa. Allah akan buka jalan untuk kita. Buka jalan. Jauhi dan pekerjaan kita daripada perkara-perkara yang haram. Waktu kita. Saya dulu kerja dengan orang, ada masa-masa waktu tak patut rehat, saya rehat. Tempat tuan-tuan cek sendirilah, saya tak tahu kat sini macam mana. Sehingga saya mula rasa sedih. Saya doa, ya Allah, apa nak jadi dengan saya ni. Saya ceramah siang malam tapi pandai juga mengambil duit yang haram. Ya Allah, bersihkan saya punya ni. Saya segan, malu dengan Allah. Hidup atas dunia tapi ada rezeki yang haram. Kita pun semua berusaha, jangan putus asa. Allah perintah kita, wahai ni, jangan putus asa. Wahai orang yang paling jahat dalam dunia melampaui batas, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya antara Nabi tekankan juga ialah sampai berapa kita? Mula dari 10.45 cukuplah tu saya sebut je lah. Riba dia haram kat atas kamu. Syaitan berputus asa untuk sebutkan kamu. Hati-hati perkara kecil, hak kamu terhadap isteri. Nabi sebut hak suami isteri kan. Nabi tekankan dan kasih sayang. Isteri jangan bawa lelaki lain. Dan suami pun ada hak. Dia kata Nabi kan jangan pukul sehingga sekadar beri peringatan. Ambil kayu sikit. Kayu pula ambil apa? Meninggal kalau kayu kan. Tapak kaki dia pukul. Abang sebenarnya tak nak pukul. Ambil apa? Yang lidi pedih juga. Ambil apa tadi panggil? Apa nama dia kata 3 tu? Lembut je. Pergi kat kaki. Main sini ya. Awak lain kali jangan buat macam ni. Dia tu pukul yang dibenarkan. Kelakar je kan. Dia begitulah. Kalau tuan-tuan belajar memang begitu kan. Dia macam tak pukul. Tapi muka kena serius kan. Abang marah ni kan. Tapi gelak juga kan. Saya tak percaya. Saya nak tegur je. Saya nak marah mesti ketawa kat rumah saya. Ayah nak marah ni tak boleh ke?
Jadi tuan-tuan yang Allah SWT kasih sekalian, mulakan begitu. Jadi tunai hak suami isteri, baca hadis dalam keluarga kan. Baca Quran dan hadis dalam rumah orang Islam. Itu yang paling besar lah. Sebenarnya ketaatan akan datang bila ada nur rahmat Allah. Dalam Quran Allah beritahu, wahai isi Nabi, dalam rumah kamu hidupkan dengan bacaan Quran dan dengan perkataan hikmah. Hikmah ni masuk perkataan Nabi SAW. Jadi dalam rumah kita hidupkan baca Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan mulakan dalam rumah tangga masing-masing. Hidup amalan ni, insya-Allah banyak kesan ni. Segi mana saya selalu sebut perkara ni sebab saya nampak memang sangat besar kesannya. Dulu keluarga saya, sebab tu Nabi pun tak ajar belasah-belasah ni. Nabi ajar dengan penuh kasih sayang. Rotan kena gantung dapat pahala sunnah. Kat rumah, umur ni rotan kena gantung dalam rumah, sunnah. Tapi bukan untuk belasah anak tu ke 18 kan. Tapi sunnah gantung sebagai peringatan. Yang kita perlu usahakan ialah dakwah dan targhib, kasih sayang. Macam perang ni jalan akhir dalam Islam. Kalau tuan belajar habis-habis kan, perang ni jalan takhir dalam Islam, dalam menghidupkan agama ni, jalan akhir. Mula-mula ialah dakwah dan kasih sayang. Dakwah dan kasih sayang. Itu yang paling besar sekali Nabi buat sepanjang hidup Nabi. Sepanjang hidup Nabi. Apa saya nak sebut tadi? Tuan-tuan dah tidur dah ke semua? Jangan tidur lagi, dah nak habis dah ni. Boleh sambung tidur malam kan. Dulu saya kadang-kadang tak ada yang tidur pun. Dulu saya pernah nak tertidur tengah majlis macam ni. Ustaz saya datang kat sebelah, masa umur saya 11 tahun. Dia pegang saya, dia kata, "Ya Allah, Ebi dah jadi ulama besar. Dah pandai tidur dalam majlis ilmu." Dia bisik kat telinga saya, dia bisik betul, "Ebi, nak cakap sikit ni, ya Allah dah jadi ulama besar. Dah pandai tidur-tidur dah." Semenjak itu saya tak boleh tidur dah. Setiap kali saya nak tertidur, saya teringat-ingat dia bisik kat saya tu. Wah, dah jadi ulama besar, tidur-tidur orang bercakap. Tanda ulama yang tertidur masa orang cakap ni, begini lah. Lain macam kerah ni tidur-tidur. Dulu orang dulu jaga, ada seorang sahabat, sampai nama sahabat tu, tengah majlis, orang dengar majlis dia, tiba-tiba ada dua orang bercakap sama sendiri. Tengah dia bercakap, sahabat tu terus bungkus beg, dia kata, "Sungguh berbeza zaman kamu dengan zaman kami." Nabi SAW tak pernah biarkan siapa-siapa sahabat bercakap semasa majlis dia, tak pernah. Sehingga garam cukup lah tu. Tak ada pun, tak ada. Sini memang cemerlang, tak payahlah bagi bab tu. Sampai dah Ustaz. Jadi tuan-tuan, kita berusaha supaya rapat buat hadis, baca dalam hadis dalam rumah. Saya nak cerita sikit je dulu. Kat keluarga saya, masa umur saya 12 tahun, kami dah Islam tapi tak semayang, rumah tak bagus, tapi cerita juga. Rumah saya ada arak kat peti ais. Sampai satu kampung keluarga saya ni dah murtad. Satu hari, seorang cikgu dalam kelas, cikgu matematik bagi ceramah. Cikgu yang tadi doakan saya. Tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Dia kerja matematik tadi bagi ceramah. Saya dengar, saya menangis. Tak berhenti menangis. Cikgu pujuk saya menangis lagi. Balik rumah, saya buat baik pada keluarga. Tuan-tuan, nak keluarga kita mudah dengan taat, kita banyak hikmat. Orang yang banyak hikmat pada keluarga ni mudah dengan nasihat dia. Mudah dengan nasihat. Orang yang malas hikmat ni, dia orang payah dengan nasihat dia. Ya tuan-tuan kena banyak hikmat lah. Kawan-kawan saya semua yang kahwin 3 semua, dia kuat hikmat kat rumah. Marah perempuan tak, saya saja cerita je. Yang pemalas tak ada. Semua kuat hikmat. Ada seorang baru ni Syah Alam. Isteri dia cukuplah panjang, perempuan ramai. Kalau lelaki ramai boleh sambung cerita tu. Perempuan tu dia orang daripada suka pada mula sampai lah kan. Saya saja gurau-gurau Saya nak beritahu, dengan hikmat kita boleh pujuk isteri anak-anak kita untuk taat perintah Allah SWT. Mak pun sama, dengan banyak hikmat, dengan kasih sayang, Allah akan buat keluarga kita mudah taat perintah Allah SWT. Kita ni kalau kerja terlebih suka merumut, betul kan? Dalam kerja, kita buat kerja orang, mula merumut, buat kerja banyak tapi dia gitu. Kat rumah yang tak buat kerja memang tidur je lah, tak sempat nak bising-bising dah. Kat rumah pun sama, banyak kerja sebab tu banyak kan? Merungut. Tapi Khadijah radhiyallahu anha masa tengah sakit, dia ada, kata Syekh Tariq Jamil, ada 300 tampal kat baju dia, 300 tampal. Dan dia orang paling kaya kat Mekah, masa nak meninggal dia cuma ada selai kain yang 300 tampal. Dia benar-benar berjuang untuk agama. Bila Nabi dekat dengan dia, dia masih kata, "Ya Rasulullah, saya belum buat apa-apa untuk agama ini. Kalau boleh gunakan tulang-tulang saya untuk jadi jambatan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan." Dia masih bermulut manis dan bercakap yang baik, sehingga Allah sampaikan salam pada Khadijah radhiyallahu anha. Satu-satunya wanita yang Allah sampaikan salam ialah Khadijah radhiyallahu anha, sebab dia benar-benar dikasihi oleh Allah. Dia sangat dikasihi oleh Allah. Dia dah susah tapi mulut dia masih manis. Isteri Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim dah tinggalkan dia 8 tahun untuk dakwah, sebelum tu habislah sikit 13, 8 tahun dia balik, dia kata 4 tahun dia balik.
Bila dia balik rumah, isteri dia tak boleh turun daripada unta. Kata orang baca, dia tak boleh turun daripada unta. Dia kena jumpa Nabi Ismail. Tak boleh lepaskan rindu kat isteri dia dulu. Dia kena jumpa Nabi Ismail dan terus sembelih dia. Begitu. Isteri dia bersihkan dia. Dia tak boleh turun daripada unta. Dia duduk kat bawah kaki unta Nabi Ibrahim AS. Sambil dia bersih-bersihkan unta, siap-siapkan barang, dia nak menangis, dia masuk kepala dia bawah unta, bawah kaki unta, dan dia mula menangis. Dia sorokkan air mata dia daripada suami dia. Dia wanita yang sangat dekat dengan Allah. Dia tahu kalau dia menangis, suami dia mesti dah tak larat nak pergi dah. Betul tak begitu tuan? Kawan saya ada seorang, saya ajak dia iktikaf tak pernah berjaya. Tadi insya-Allah jom ambil kat itu, sambil kat rumah. Saya pergi rumah dia baru nak ambil, tiba isteri sampai depan pintu buat muka. Abang nak ikut ustaz pergi iktikaf ke? Tak layan, tak pergilah, saja je ajak ustaz minum air kat rumah. Saya tak dah bertukar dah 3 kali dah pergi rumah dia. Isteri dia bawa, bukan isteri tak bagi, tapi muka dia sikit je tu, suami macam dah tak payah pergi iktikaf lah kan. Nampak perempuan punya power tu tadi. Dia bawa muka sikit je gitu je. Dia tak payah cakap pun, terus suami tak payah pergi iktikaf malam tu. Abang nak iktikaf, dia bawa kahwin lah, tu yang payah sikit tu kan. Nampak betul bini dia. Cukup sampai situ. Jadi tak habis lagi saya baca hadis kat rumah. Tak boleh masa dah. Saya baca hadis, tengah saya baca hadis Nabi SAW, mak saya duduk. Mak saya tak kira duduk, seksi. Saya ada sekali seorang hantar email kat saya, Ustaz, saya kecewa dengan Ustaz. Saya sayang Ustaz dengan ceramah saya malam, menangis dengan ceramah Ustaz tu lain macam lah. Saya betul-betul jatuh cinta setiap perkataan Ustaz. Kalau baca seram jugalah bini orang. Kalau tak bini orang tak apa juga. Dia jatuh cinta, dia cinta lain. Kita bila baca kita lain jadinya kan. Baca panjang tu dia cinta, dengar, tengok muka Ustaz. Dia tak payah cukup lah tu. Boleh terbang lah ni kan. Begini. Dia cakap. Lepas tu, tapi saya kecewa dengan Ustaz akhirnya. Sebab saya nampak Ustaz begini. Dia hantar gambar, ada 2 perempuan tengah pegang saya, peluk, pakai skirt. Astaghfirullah, kenapa Ustaz macam ni? Rupanya dua-dua tu kakak saya, orang Cina. Minta jalan raya, ada kereta. Minta, dia pun mula penakut jalan raya. Dia pergi peluk saya 2 orang. Begitu peluk. Kakak pula pakai skirt, bukan sikit-sikit punya kan. Tahu orang Cina memang lain sikit lah kan. Tahu baru kan, baju memang yang paling seksi dalam dunia ni lah. Jadi tuan-tuan kalau nampak saya dengan perempuan seksi, jangan sangka buruk lah maknanya bukan lah tu kan. Sampai mana? Baca hadis kat rumah. Tengah baca hadis, mak saya duduk. Mak saya mula pakai tudung. Baca-baca. Tu kesan setiap malam 9.30 pukul 10 saya buat. Tapi hari saya belajar nangis-nangis. Sebelum balik rumah, hikmat saya doa, ya Allah, bagi bapak saya semayang. Saya cuma nak bapak saya semayang. Saya rasa macam mimpi lagi. Rasa macam baru semalam, tak tahu betul ke tak saya cerita kat tuan-tuan ni. Tapi adik-beradik saya kalau dengar ni, kalau ada adik-beradik saya Islam dengar ni, mesti dia lari keluar. Dia orang akan menangis. Sebab tu titik yang paling mahal dalam hidup keluarga saya. Perubahan yang paling besar dalam hidup keluarga saya. Keluarga saya betul-betul gelap, tak ada hala tuju, tak pernah sembahyang. Betul lah. Tuan dengar Oktoberfest ni baru-baru ni, sebab tu saya kalau orang sokong komen, saya pun tak nak komen sebab saya dulu lagi teruk pada tu lagi. Bapak saya sponsor arak, ramai-ramai yang datang minum rumah saya. Macam itulah keluarga saya. Abang saya tak payah cerita lah, tukar-tukar perempuan je kerja. Saya tak sempat sedih juga lah, tak sempat. Abang saya last, sebab masa tu dah warak awal. Dan terfikir, kita tanya, abang sedap ke muka hidup ni? Jadi saya baca hadis. Abang saya semua belajar jauh-jauh, saya dengan adik saya 10 orang semua belajar jauh. Saya tengah baca, bapak saya duduk. Itulah hari paling indah keluarga saya. Dia selalu marah saya pergi surau, dia tak bagi saya pergi semayang. Dia tak bagi saya begini, dia buat apa, dia kata begini macam ni orang semayang. Saya pemalas dia kata kan. Dia memang rajin macam orang gila, dia benci orang pemalas ni. Bekerja dia ramai semayang tapi pemalas pula. Jadi tu dia faham dalam kepala otak dia. Dia nampak kalau semayang lama-lama sambung tidur kat surau tu je dia nampak. Jadi tak ada masuk ni, cerita je, saya cerita je. Kemudian bila baca hadis, bapak saya ni duduk, dia menangis. Umur dah dekat 60, dia menangis. Dia kata, Ibi, boleh tak ajar ayah ni semayang? Itulah kali pertama dia cakap macam tu, dan dia menangis. Dan mak saya, adik saya lari ke dapur, adik saya ke dapur. Dia menangis-nangis, beria lah. Bersungguh-sungguh lah menangis. Saya baca hadis. Malam tu kali pertama ayah saya sembahyang Isyak. Dah habis sembahyang Isyak, ayah saya kata, Ibi, ayah tak baca apa-apa, sah ke? Saya makin menangis. Saya kata, sah ya, sah. Allah sayang ayah. Kan? Sebenarnya saya tahu mana boleh tak baca kan? Esok ayah saya beli rumah lain. Saya sembahyang Isyak kat rumah sana. Sebab malu ramai bibi-bibi kat rumah saya. Bukan nak belagak kaya tu, belagak sikit lah. Pergi sembahyang kat rumah lain. Pergi rumah sembahyang rumah lain, ayah saya sembahyang Isyak. Saya sembahyang Isyak 2 kali, terlebih warak lah. Sembahyang kat surau sekali, kat rumah sekali. Dulu lah, baca. Dan saya mula sembahyang. Dan satu hari bapak saya kena tipu, bankrupt. Habis semua sekali dan hidup saya betul-betul susah masa umur saya 15. Saya minta duit langsung, saya tak pernah minta duit RM1 daripada ayah saya daripada 2015 sampai 23 tahun. Bapak saya bagi duit, saya pulang balik.
Saya benar-benar doa pada Allah rezeki saya. Saya tak pernah cerita pada orang. Bapak saya punya ajar, tak boleh minta-minta pada orang. Rupa daripada Islam begitu. Jangan minta-minta pada orang. Tak pernah cerita susah kita pada orang. Satu hari saya tengah masa tu bapak saya susah, saya kata ayah saya menangis, tak keluar-keluar bilik mula masa dia susah. Dah 60, nak fikir kerja lain pun dah payah dah. Dia pula boros, dia menangis. Saya kata, ayah kenapa menangis? Sebab susah ke? Sabarlah, Allah uji kita. Ayah saya kata tak. Ayah saya kata dia menangis sebab nak bagi anak-anak bahagia siang malam kerja. Rupanya bahagia dekat kita. Masa kita sujud pada Allah, rasa kita hamba, dia Tuhan. Itulah saat yang paling bahagia dalam hidup kita. Jadi Tuhan jagalah sembahyang. Sebab dengan jaga sembahyang, Allah jaga kita. Awal waktu, lelaki sembahyang jemaah di masjid kan? Kalau boleh, kalau tengok masuk-masuk tu sembahyang, mak-mak ni kunci pintu, halau semua lelaki pergi masjid. Tapi tengok jenis suami lah, takut kita dah melambung keluar dulu, halau suami di masjid. Perempuan bila azan ni di atas sejadah, bawa anak-anak semua bentang sejadah, tutup TV. Maghrib je ambil kain kapan, balut TV. Maghrib isyak tutup, TV dah meninggal lah. Saya pernah itu orang datang rumah saya ramai-ramai, garang juga. Saya ada time-time garang juga kan. Walaupun saya sambil senyum, dia orang saya tak boleh nak garang. Saya ambil kain-kain putih kat rumah tu, ada kain putih, memang kain kapan saya dah siapkan dah kan. Tuan dah beli kain kapan dah? Dah ada bayar ni khairat kematian biar duit dia. Saya beli sendiri, saya dah saya setiap kali time waktu nak pukul 7, saya sebelum keluar rumah kena siap pergi ceramah ke mana, saya balut TV rumah saya tu. Pukul 7 lah, tak lawa sangat balut TV. Rumah saya ada TV. Balut TV. Balut tak dulu tak ada. Orang mana ada TV. Balut TV. Lepas tu saya buat macam tu kat atas juga kan. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayah mertua, mak mertua saya, siapa datang rumah dah tahu dah. Time maghrib isyak je rumah saya, TV rumah saya meninggal. Jadi maghrib isyak 7 sampai 9 tak mau buka-buka TV kan. Tutup TV semua. Bagilah masa untuk belajar kat rumah kita, pendidikan kat rumah kita. Dulu rumah sahabat semua kat Mekah, masjid belum ada. Tapi semua rumah adalah pusat ilmu. Semua rumah orang Islam pusat ilmu. Wujudkan suasana tu, suasana Quran, ilmu. Kalau tak jadi suasana TV, tutup. Tak pandai tak apa, beli buku hadis, baca anak-anak. Nanti akan datang persoalan-persoalan, pembincangan yang baik. Saya mulakan kat rumah setiap hari baca hadis. Walaupun saya tengah tak ada mood, saya nak marah, kalau isteri saya buka je hadis, tengah baca hadis tu saya ketawa. Marah boleh hilang baca hadis ni. Tak jadi marah. Tak boleh nak marah. Isteri saya pun kalau marah, saya baca sampai hadis ketiga pun dah menangis dah. Kadang ketawa buat-buat. Tengah baca hadis ketawa tu. Jadi mula baca hadis kat rumah. Semua niat insya-Allah. Siapa niat nak baca hadis kat rumah? Saya seorang je. Angkat tangan tinggi-tinggi, cecah shilling. Cuba pegang shilling tu. Semua baca hadis kat rumah insya-Allah. Baca insya-Allah banyak kesan. Tuan buat insya-Allah. Anak-anak pun banyak kesan, tak sempat nak cerita dah. Tapi buatlah. Satu saya tulis buku Menelusuri Cinta. Kitab bagus baca Muntakhab Hadis. Saya tak bawa lah Muntakhab Hadis. Muntakhab Hadis dengan Syekh Yusuf Al-Khandahlawi. Sangat baik. Dia bukan tentang hukum hakam, tentang nilai-nilai amalan. Kata Aisyah, kami awal-awal Islam, kami belajar ilmu. Iqra, surah turun mula-mula sekali, ilmu. Pentingnya ilmu. Tapi ilmu yang mula-mula kami belajar tentang ketuhanan, syurga, neraka. Akhirnya anak-anak kita tak tahu kisah syurga, neraka, cerita akhirat tak tahu. Akhirnya anak kita cuma tahu cerita Ultraman, Spiderman, apa dia? Princess Elsa, apa ni? Ini semua ais, yang semua ais. Dia terpaksa bagi kelebihan gitu. Kakak nak semayang nak? Kakak nak semayang nanti boleh. Kakak nak cantik macam siapa? Elsa kan? Nak cantik macam Elsa. Elsa ke siapa seorang lagi? Nak cantik macam Elsa. Nanti kalau kakak semayang dalam syurga, ada boleh, kakak nak macam Elsa boleh macam ada ais-ais atas terbang. Kakak cantik macam Elsa, cantik lagi pakai gaun kan. Di dalam syurga semua boleh terbang syurga. Jadi anak dengar terpaksa sebab anak kita banyak tengok TV. Jadi syurga lebih daripada Elsa tu lagi pun. Syurga lebih daripada apa yang mereka boleh bayangkan dalam dunia ni. Dia nak apa je semua dia boleh dapat. Tu anak kita memang otak berimajinasi. Begitu dia mengharapkan begitu. Bukan anak dia, bapak pun banyak imajinasi juga kan. Mak pun macam-macam imajinasi ada semua ni. Kalau boleh perempuan imajinasi apa dia? Dapat satu ni sebesar Open University ni, boleh shopping, kasut di belah sana semua sekali kan? Kalau boleh dia orang nak macam tu. Kasut, bapek tangan je daripada atas sampai ke bawah semua sekali. Tak tekan pilih kasut. 3 hari pilih kasut tak pilih. Tu imajinasi orang perempuan. Orang lelaki pula tak payah sebut lah kan. Lagi seram imajinasi tak payah sebut. Jadi kita semua dah hargakan cerita syurga neraka. Sebab tu kita dengar dalam Quran cerita syurga neraka ni begitu banyak. Tapi kita tak dengar kelebihan-kelebihan, nilai-nilai amal agama. Untuk tu kita mulakan insya-Allah. Satu, saya tulis buku Menelusuri Cinta. Baca belilah supaya rasa lepas baca. Saya tulis kisah-kisah je supaya kita melalui hidup dengan rasa sayang. Lalu kat mana-mana, kat komuter, LRT, naik kereta, naik teksi, naik bas, dekat bus stop, bus stand, kat mana tengok orang Islam, bukan Islam, doa ya Allah kesian dia, beri hidayah pada dia. Tengok orang rasa sayang, ni orang Islam sebenarnya. Tengok orang kesian, lalu tepi orang doa ya Allah, sambil lalu nanti ya Allah. Nampak orang jahat, ya Allah dia baik sebenarnya, dia tak tahu yang dia lupa, ya Allah beri hidayah pada dia. Doa untuk semua orang. Kadang-kadang bila orang jadi baik, dia jauh lebih baik daripada kita.
Dulu saya tak pernah sangka dalam kelas saya, semua cikgu saya seulang, saya adalah budak paling jahat dalam kelas tu. Paling tak ada harapan dalam kelas tu. Pandai cerdik tapi macam syaitan. Tapi segala puji bagi Allah, agama boleh mengubah satu. Agama ni ada kekuatan yang luar biasa. Orang paling tak guna, paling teruk, tak ada harapan, bila dikenal Allah, dia jadi orang paling hebat. Melusuri cinta, satu lagi tangisan umat, supaya banyak menangis. Bila satu seorang tak menangis, pulang balik. Dia tulis siap letak kat Facebook di buku surat 15, dia kata kan. Perkara yang antara perkara yang mengetuk hatinya. Kemudian perjalanan hidayah umat, tentang orang mati syahid, supaya kita kenal sahabat-sahabat, mendengar tentang mereka, menghidupkan hati kita. Satu lagi saya sebut laju-laju kan. Allah 48 keluar rumah doa apa? Keluar rumah kaki kiri, doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Seorang alim masuk masjid ke kiri, dia keluar balik semula. Dia gelak seorang-seorang. Gila juga alim ni saya kata. Lepas tu dia masuk kaki kanan. Bukan dia menjaga kiri kanan. Sebab orang yang kenal Allah, dia nak tiru kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi doa. Ada jual kat luar ni. Doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Siapa baca ni Allah jaga, cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Faham cakap laju gitu? Semua hebat, rupanya universiti kan? Satu lagi, baca doa ni. Ada sahabat ada masalah hutang, Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat taklah masalah hutang ni selesai. Saya pun pernah buat 2 hari selesai. Cuba try insyaAllah. Tapi hutang kereta rumah tak selesai lah. Buat CIB hantar. Hutang dihalalkan. Biasa bank hantar macam ni. Sebaik-baik orang ialah orang yang paling baik dalam bayar hutang. Nanti Sahih Muslim dia kata. Kat bawah generate by komputer. Tu nak tuntut hutang. Universiti tuntut hutang gitu juga kan. Kalau soal, okay, tu baik tu kan. Tak boleh balas dalam masuk surat tu. Generate by komputer kat bawah tu. Kalau boleh balas, balas. Dalam Bukhari ada orang dia masuk syurga, dia tanya ya Allah sebab apa masuk syurga, dia peniaga. Ada orang berhutang, dia mudahkan orang bayar hutang, sebab tu dia masuk syurga. Jadi ketentuan bos-bos kan nak bagi mudah. Satu lagi jangan buatlah, tu saya cerita. Baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali pagi 7 kali petang. Siapa baca ni tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Satu lagi, saya bila-bila dia hilang apa, baca doa ni. Hilang bukan tanda Tuhan benci, musibah bukan tanda Tuhan benci, tapi kerana Tuhan sayang. Tuhan bukan macam kita benci-benci ke orang, tak. Allah Maha Penyayang, selagi kita hidup dia beri peluang pada kita. Syurga tu luas untuk kita semua, tapi kita yang tak nak berusaha untuk syurga tu, kita lebih suka nak masuk neraka. Gaya hidup kita tu sebenarnya Allah nak kita semua masuk syurga. Baca doa ni hilang apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati atas musibah ni, wa akhlifi, gantikan khairan minha. Ummu Salamah suami dia meninggal, dia sangat sedih, lebih panjang pada ombak rindu kisah cinta dia. Dia baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mana yang lama tak ada boleh baca nanti lagu yang baru. Faham ya? Faham tu, kalau ketawa tu faham lah. Abang saya dalam laptop, dia baca-baca, rumah lain semua kena ompak ni, macam rumah dia besar, banyak kena ompak. Rumah dia cuma hilang laptop, jadi potong line pagi lepas subuh dah penuh orang beratur. Ramai-ramai kena ompak hari raya. Ompak besar-besaran je ompak tu. Abang saya potong line, dia kata saya dah buat report sikit, dia type sendiri, bagi ni je boleh. Sebab apa? Tu dia kata saya pompak masuk, tengok kami tengok dia, ambil laptop dia belah. Dah habis cerita kan. Sebab apa? Sebab rumah dia laptop. Saya kata bang macam doa apa dalam laptop je. Dia kata sebab bukan doa, bukan baca doa, tak ada apa kat rumah tu, memang laptop je. Rumah dia besar tapi kosong. Kursi pun tak ada. Itu pun dia baca doa tu, lepas tu ada orang hadiahkan dia laptop. Isi saya hilang handphone, dia kata bang dah baca-baca tak dapat lagi. Esok hari lahir dapat, dia kata makbul doa ni. Hilang semua abang yang buruk ni, dia kata. Hidup juga ya, jangan abang hilangkan awak dalam. Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab, musim sejuk buah musim panas. Musim panas musim sejuk. Dia kata pada mana buah ni? Dia kata haza min fadli rabbi, ini kurnia daripada Tuhan aku. Nabi Zakaria kata kalau Maryam boleh yakin, takkan aku tak yakin. Umur 80 dia baca Allah beri dia anak. Salah satu usaha. Usaha ni berterusan hidup, tapi yang beri semua Allah. Takdir Allah kahwin, bahagia. Takdir Allah tak kahwin, bukan kerana tak ada kahwin, tak ada jodoh pun bahagia. Ada orang takdir Allah ada anak, bahagia. Tak ada anak, bahagia daripada Allah. Takdir Allah kita jadi orang paling besar, bahagia. Kita hidup sederhana pun bahagia. Cikgu yang mula dakwah dia tak ada anak, tapi saya yakin saya pergi masjid dia, ramai anak muda penuhkan masjid dia. Semua bila tanya macam mana boleh mula sembahyang, semua sebut cikgu tu. Budak tingkatan 3 sembahyang rokok lama-lama. Biasa budak kan sembahyang pakai campak-campak je. Campak sembahyang macam tuan-tuan sembahyang campak ke tak? Letih sembahyang macam berlari. Sembahyang ni tenang bila lari. Jadi rupanya dia cikgu tadi dakwah, walaupun dia tak ada anak, seorang anak angkat dia. Itu pun anak angkat dia macam perangai dia. Dan saya rasa macam dia ribu-ribu anak dalam dunia. Kadang-kadang Allah buat bukan kerana dosa, tapi kerana dia sayang pada kita. Itu sebenarnya.
baca doa. Masya Allah apa nak baca, keluarga dia supaya taat, dia ajar doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya baca doa ni, Allah buat keluarga dia taat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam ni sangat mahal, lebih mahal pada semua. Mungkin bagi kita menceramah-ceramah, syarah-syarahan, dah habis ceramah ni kita pun balik, saya pun sama balik. Mungkin lepas ni saya ada ceramah tempat lain begitu. Tapi habis begitu. Tapi orang dulu tak. Mereka dengan Islam ni, mereka benar-benar berjuang sehingga mereka tinggalkan dunia. Mereka kalau dengar macam ni, setiap huruf Nabi sampaikan, dia akan kena sampaikan ke orang lain, orang dulu. Dalam mendengar pun ada tanggungjawab untuk menyampaikan. Setiap kali dengar, dia akan sampai pada orang lain. Nabi kata, setiap apa yang kamu dengar pada aku hari ini dalam khutbah wida, Nabi kata setiap kamu dengar daripada aku hari ini sampai kepada orang lain. Mudah-mudahan orang yang kemudian lebih faham pada orang yang sebelumnya. Nabi suruh sampaikan dengan sempurna. Bayangkan hadis sampai kat kita tak berubah-ubah. Quran tak terbalik-terbalik. Nombor 1 tak jadi nombor 5, nombor 5 tak jadi nombor 1. Dan mereka berjuang sampai bayangkan 1400 tahun daripada Madinah sampai pakai setiap perkataan daripada kita. Bagaimana berlaku keadaan tu, cerita dia semua dengan penuh lengkap. Macam ni orang dulu berjuang untuk agama ni. Allahu Akbar. Antara perkataan akhir Nabi, wahai sahabatku, khutbah wida, kamu semua akan ditanya mengenai diri aku, adakah aku telah menyampaikan agama ni? Tuan boleh bayang tak? Nabi tak pernah menipu. Dia cakap tu itulah. Dia boleh bertanya lagi, ada kamu akan ditanya mengenai diri aku, adakah aku telah menyampaikan agama ini? Tuan boleh bayang tak Nabi tanya soalan tu? Boleh bayang tak maksudnya? Kalau kita sahabat, ya Allah tengoklah dah habis berjuang, inilah hasilnya. Ada 1000, ada kata 80,000 masa tu dekat Arafah tu. Ada kata 100,000, ada 100 lebih. Dan masa tu tapi semua sahabat masa tu ada 200,000 kat Mekah lagi. Tapi masa tu lebih kurang 80-100,000 orang. Nabi kata, wahai sahabatku, adakah aku telah menyampaikan agama ini? Dah habis, dia tak kata, ya Allah habis dah hidup aku. Lahir bapa tak ada, mak tak ada, isteri ambil, anak dara 4 orang, 3 mati, Zainab kena tombak, berdarah-darah kerana bapa nama Muhammad, Ruqayyah Ummu Kalsum diceraikan, pergi Badar, Ruqayyah jatuh sakit, balik-balik tak sempat tengok kubur Ruqayyah radhiyallahu anha. Semua anak lelaki bawa lahir meninggal, lepuk meninggal. Semua anak Nabi, 7 orang, ada kata berapa orang lebih, ada kata 8 dan sebagainya. Tapi kesimpulan 4 anak perempuan, semua anak dia meninggal masa dia hidup. Yang hidup masa dia meninggal dunia cuma Fatimah, itu pun 6 bulan lepas Nabi wafat dia meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi masih beliau berkata, adakah aku telah menyampaikan agama ini? Ini orang dekat dengan Allah. Dia tak puas hati dengan diri dia. Dia siasa muhasabah diri dia. Sahabat kata dengan ramai-ramai menjerit dengan tangisan, ya Rasulullah, bahkan kamu telah menyampaikan agama ini. Ada 2-3 riwayat, salah satu bahkan kamu telah menyampaikan agama ini dengan kamu menunaikan hak-haknya. Nabi kata, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Allah, Nabi angkat tangan ke langit, Nabi tunjuk, ya Allahumma fashhad. Nabi sebut 3 kali, ya Allah saksikanlah ini, ya Allah saksikanlah ini, ya Allah saksikanlah ini, 3 kali. Nabi sakit Khamis malam, Isyak Nabi tak jadi imam, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 17 waktu Nabi tak jadi imam. Isnin subuh Nabi mula sedar. Dan sahabat kata kami lihat senyuman pada wajah Nabi, senyuman yang kami tak pernah lihat sebelum tu. Ada kata Allah angkat hijab wajah Nabi dan semua sahabat dapat melihat kecantikan Nabi SAW. Allah dapat lihat sebenar-benar manusia yang paling cantik dalam dunia. Tengok wajah Nabi yang begitu nur pagi Isnin. Dan semua sahabat bergembira. Sebelum tu rumah Nabi gelap. Rumah Nabi kecil je, tak ramai boleh ziarah Nabi. Rumah Nabi sampai nak wafat, api nak hidupkan pelita pun tak ada dalam rumah. Gelap gelita. Fatimah menangis kat rumah Aisyah, ayah, apa ayah macam ni pun gelap lagi rumah ni. Kata Nabi, wahai Fatimah, kamu takkan melihat ayah kamu susah lagi. Pagi Isnin Nabi pergi berjuang. Pagi Isnin tu Nabi balik rumah dan semua sahabat pergi berjuang. Dia balik rumah. Sahabat yang mula-mula cadang azan nama Abdullah bin Zaid, dia tengah kat kebun. Orang kata Nabi SAW wafat, dia tengah berdiri, dia tu jatuh ke tanah, air mata dia mengalir, dia tanda tangan, ya Allah, selepas wafat Nabi SAW, saya tak ingin melihat siapa-siapa lagi dalam dunia. Ya Allah, ambillah mata saya. Dan mata sahabat tadi terus buta. Ada seorang sahabat, dia dengar Nabi wafat, dia tanda tangan, ya Allah, selepas wafat Nabi, saya tak ingin hidup dalam dunia. Ya Allah, ambillah nyawa saya. Lepas tu apa jadi? Nabi SAW, sahabat semua macam tu, sehingga Umar bangun menjerit-jerit. Dia kata Nabi tak wafat, Nabi pergi macam Nabi Musa pergi gunung Tursina. Dia terlalu sedih dan dia bercakap sesuatu yang berlawanan dengan agama ni. Tapi bukan kerana dia nak melawan agama, dia tersilap hari tu kerana terlalu cintakan Nabi SAW. Dia cakap yang salah. Uthman dan Ali, orang yang patut membetulkan, dia tak betul. Semua sahabat menangis, tak ada seorang pun bercakap. Waktu tu Abu Bakar datang. Abu Bakar dah menangis semenjak khutbah wida lagi. Selepas khutbah wida, bila Allah beritahu sempurnakan agama, lepas khutbah tu datang malaikat beritahukan Nabi agama telah sempurna. Abu Bakar semenjak hari tu dah menangis sampai hari sakitnya Nabi SAW.
Abu Bakar datang jumpa Nabi dengan sambil menangis-nangis. Dia tu bergesa jumpa Nabi. Sampai depan Nabi, Abu Bakar cium dahi Nabi. Air mata dia tak berhenti keluar, laju. Dia cium pipi Nabi, dia cium mulut Nabi, dia cium badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, inilah mata yang tak pernah kering menangis buat kita semua. Inilah perut yang tak pernah merasai kenyang demi kita semua. Inilah jasad yang tak pernah berehat dalam hidupnya untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi benar-benar berjuanglah agama ni sehingga Islam sampai pada kita. Untuk tu dalam dunia Nabi dah berjuang. Dalam dunia hari ini ada 7 bilion manusia. Ada 5 bilion manusia yang tak kenal Allah sebagai Tuhan. Tapi kita semua tak berusaha dan kita biarkan ramai orang mati tanpa kenal Tuhan. Ada 5 bilion manusia. Dekat Malaysia je maaf, ada ramai orang-orang yang bukan Islam yang mereka tak dapat kenal Tuhan. Sebab kita tak berusaha dan doa buat mereka. Kita doakan mereka. Tuan-tuan, apa perasaan tengok orang bukan Islam? Ada rasa sayang, kesian pada mereka? Ada tak rasa begitu? Tengok rasa sayang, kesian. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, mak ayah, tuan-puan. Sebab doa tuan-puan dan mak ayah, tuan-puan, Allah beri keluarga saya Islam. Itu jangan berhenti doakan untuk manusia. Sebab sekali mati tanpa agama, dia akan masuk neraka buat selama-lamanya. Lebih dahsyat daripada jatuh ke terbang. Lebih dahsyat daripada kelanggar kereta. Lebih dahsyat daripada semua. Mengenal Allah sebagai Tuhan ialah segala-galanya. Hari ini kita dengar macam cerita-cerita. Satu masa hidup dalam dunia ni tinggal cerita. Akhiratlah kehidupannya sebenar-benar. Semoga Allah SWT terima kita semua. Tuan-puan orang baik-baik dengan saya. Saya nampak semua kawan biasa-biasa. Semua orang yang Allah benar-benar sayang. Hargai agama ni. Doakan orang lain. Berkasih sayang. Betul ansur dengan suami isteri, dengan kawan-kawan. Jangan benci-benci orang. Agama tak ajar benci-benci orang. Tengok orang kasih sayang. Doakan orang lain dalam dunia. Tak lama dah kita akan tinggalkan dunia. Allah sayang kita semua. Dia tak pernah nak menzalimi kita. Dia tak perlu kita tertolong sayang. Untuk tuan-puan ni bukan orang calang-calang. Allah pilih keluarga semua Islam. Sebab tuan-puan memang Allah pilih. Bukan tak sengaja. Untuk tu tuan-puan bertanggungjawab untuk kembangkan Islam ni. Boleh insyaAllah kita doa sama-sama. Mudah-mudahan sebab salah seorang tuan-puan yang baik-baik hari ini, Allah terima doa saya dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sedang dengar doa kami. Ya Allah, terima kasih yang sedengar doa kami. Ya Allah, terima kasih kerana tak pernah biarkan kami. Ya Allah, terima kasih kerana pilih lidah, telinga kami dapat memuji dan mendengar tentang-Mu. Ya Allah, sebab ada orang hidup dalam dunia ni, mereka tak dapat kenal Kau. Ya Allah, Nabi menangis, Abu Talib tak dapat kenal Kau. Tapi Kau beri kami yang tak ada kena-mena dengan Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan saudara mara Nabi yang dekat, bukan orang daripada Mekah, Madinah, tapi Kau beri kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Tuhan yang sangat menyayangi kami. Terima kasih beri Islam pada kami. Ya Allah, satu masa dulu antara kami hidup dalam keadaan penuh kegelapan. Hidup kami hitam, dosa, maksiat. Kami tak berhenti buat salah dalam hidup kami. Kami tak kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, masa kami tengah gelap, dalam kegelapan, kami tak tahu hala tuju kami. Hari ini Kau telah selamatkan kami dan keluarga kami. Ya Allah, terima kasih kerana selamatkan kami dan keluarga kami. Ya Allah, terima kasih selamatkan kami dan mak ayah yang kami sayang. Ya Allah, terima kasih kerana selamatkan adik-beradik kami. Ya Allah, terima kasih selamatkan isteri dan anak kami. Ya Allah, terima kasih keluarkan kami pada kegelapan dan dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, kami benar-benar bahagia dalam mengenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, kami benar-benar gembira dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Ya Allah, kalau kami tak kenal Engkau sebagai Tuhan kami yang sebenarnya, Ya Allah, kami tak tahu macam mana kami nak hidup dalam dunia ini. Ya Allah, Tuhan kami yang sedang mendengar dan melihat kami. Ya Allah, kami tahu tak ada yang sayang kami macam Kau sayang kami. Ya Allah, kami benar-benar minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami benar-benar minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Ya Allah, kami banyak buat salah dalam hidup kami. Ya Allah, kami banyak buat salah dalam hidup kami, maafkan kami. Ya Allah, kami banyak buat salah dalam hidup kami, maafkan kami.
Ya Allah, dalam kami yang ramai-ramai ini ada orang-orang yang kau sayang. Ya Allah, mungkin sebab salah seorang daripada kami yang baik-baik yang mungkin tak dikenali pun, Ya Allah, kau terimalah doa kami semua. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah, dalam dunia ini ada 7 bilion manusia, ada 5 bilion orang tak kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, 5 bilion orang tu kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Engkau terlalu banyak bagi peluang pada kami semua. Ya Allah, selamatkan kami dan semua orang Islam yang masih berzina, makan rezeki yang haram, tinggalkan sembahyang, yang masih buat dosa, selamatkan kami semua. Ya Allah, kami tak mau hidup dalam dunia ni keadaan kami buat yang haram. Ya Allah, kami malu hidup dalam dunia dan keadaan makan rezeki yang haram. Ya Allah, bersihkan rezeki kami semua. Ya Allah, jadikan kami orang yang amanah dan jujur dalam hidup kami. Ya Allah, hadiahkan kami keluarga kami orang jaga sembahyang jemaah. Ya Allah, hadiahkan kami bangun malam tahajud dengan keluarga kami. Ya Allah, hadiahkan rumah kami dengan bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Ya Allah, kami benar-benar berdoa. Ya Allah, sebelum kami tinggalkan dunia ni, kami cuma nak Kau gembirakan kami. Ya Allah, kami buat ni semua daripada kami kecil sampai hari ini. Ya Allah, kami cuba nak Kau gembirakan kami semua. Ya Allah, kami cuba nak Kau gembirakan kami. Ya Allah, kami cuba nak Kau gembirakan kami. Ya Allah, kalau Kau tak gembirakan kami, tak ada orang lebih malang pada kami. Ya Allah, Ya Allah, kalau Kau gembirakan kami, kami orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ya Allah, kami bergerak sana sini, bernafas, belajar-belajar mencari rezeki halal, belajar-belajar berdakwah memuji Kau, dan bersama keluarga kami cuba nak Kau redha dan gembirakan kami. Ya Allah, hadiahkanlah kami dengan keredaan dan kegembiraan Kau. Ya Allah, hadiahkan kami dengan keredaan dan kegembiraan Kau. Ya Allah, sebelum kami mati, kami benar-benar ingin mencintai Engkau dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, sebelum kami mati, kami benar-benar nak mencintai Engkau dengan sebenar. Ya Allah, janganlah biarkan kami semua pada kami walaupun satu saat. Ya Allah, jangan biarkan diri kami pada kami sendiri walaupun satu saat. Ya Allah, jangan biarkan kami pada kami sendiri walaupun satu saat. Ya Allah, pimpinlah kaki tangan kami. Ya Allah, bangunkan semua Islam untuk menghidupkan agama ini. Ya Allah, hidupkan masjid-masjid kami, amal masjid Nabi SAW. Ya Allah, orang yang sedang berjuang di jalan-Mu, meninggikan kalimah-Mu, menghidupkan agama ini, Kau peliharalah mereka dan isteri anak-anak mereka. Ya Allah, Tuhan kami, apa yang Nabi SAW minta untuk umat kami, minta Nabi SAW yang kami kasih, tak jauh pun tak jauhkan. Ya Allah, temukan kami, keluarga kami, untuk duduk bersama Nabi dalam syurga. Ya Allah, kami semua rindukan Nabi kami, seorang lelaki yang ada 2 tangan kaki macam kami, ada nafsu, tapi Ya Allah, dia benar-benar berjuang untuk agama ini. Ya Allah, temukan kami dengan baginda Muhammad SAW. Ya Allah, temukan kami dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Temukan kami isteri, anak-anak, mak ayah, adik-beradik kami dalam syurga bersama Nabi SAW dan sahabat sallallahu alaihi wasallam.